Malaysia dah ada airline yang baru, adakah kedudukan AirAsia akan tergugat? So, pada 9 Mac yang lepas, syarikat penerbangan baru iaitu Ascent Airways telah pun mengumumkan diorang akan mula beroperasi pada hujung tahun ini, dan Ascent Airways ini adalah syarikat di bawah Avia Solution Group daripada Ireland yang memang famous di peringkat antarabangsa. Bisnes model dia lebih kepada ACMI, Aircraft Crew Maintenance, Insurance dan juga Charter Flights. Diorang bukanlah jenis tambah murah seperti AirAsia. So, kalau nak cakap company ini direct kompetitor dengan AirAsia, sebenarnya bukanlah kurang tepat sebab target market diorang berbeza. Jadi sekarang ni Ascent Airways telah pun mendapat cuma tinggal approval terakhir daripada CAAM iaitu Civil Aviation Authority of Malaysia sebelum diorang betul-betul boleh start terbang lah. Dan lagi menarik, CEO airline yang baru ini adalah Jermal Singkera, bukan calon-calon punya orang. Dia dah ada lebih daripada 30 experience dalam industri aviation Malaysia ini. Kira memang kotai habis lah. Dan kalau airline ini berjaya launch, ramai percaya industri aviation Malaysia akan jadi lebih rancak dan juga kompetitif, di mana lagi banyak airline masuk dalam market. Para pengguna akan dapat banyak pilihan, servis dan juga tawaran. Tiket pun akan confirm harga lebih menarik. So, korang pernah terfikir tak macam mana nak beli stok ataupun saham AirAsia? Yang ni korang boleh cari EAX di Mumu. Mumu ini adalah regulated broker by Asing Malaysia, dan di sini korang boleh beli saham Malaysia, saham US, saham China dan macam-macam lagi. Dan yang paling best, kalau korang ini new user, korang dapat free rewardan RM140 dengan hanya daftar Mumu guna link Daus di bio, sertakan KYC, search SUC deposit, masukkan referral code DAUSDK37 and then korang deposit minimum RM1,000 and then korang hold lah duit tersebut dalam Mumu selama 60 hari, dan make sure korang tekan claim lah reward tersebut di bahagian Mi kat profile sana. Kalau korang tak claim, reward korang akan burn. So, korang rasa adakah Ascent Airways ini somehow dia akan ubah dia punya business model dan akan fight secara direct dengan AirAsia satu hari nanti? Cuba korang komen pendapat korang, dan jangan lupa like, share video ini dan follow Daus untuk dapatkan lagi banyak news-news yang terkini tentang dunia pelaburan, ekonomi Malaysia dan macam-macam lagi. So, jumpa lagi video-video yang seterusnya. Ciao.